Kuasa diberi kepada rakyat berapa tahun sekali? 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Kuasa diberi kepada rakyat 5 tahun sekali. Dan kuasa rakyat ni kita kembalikan kepada sesiapa yang kita undi. Dan dia menang. Dia dah dapat kuasa tu. Kalau dia kat parti A dapat kuasa. Kalau parti B dapat kuasa. Apabila dia dah dapat kuasa, ada tak kuasa tu dikembalikan kepada rakyat? Tuan-tuan dekat belakang tolong jawab. Tak jawab. Jawab. Ada ke tak ada? Yes or no? Ada. Ha? Kita diberi kuasa 5 tahun sekali. Kita undi. Okey? Okey. Bila kita dah undi, parti A menang. Okey? Parti B menang, dia orang cium mulut. Kuasa tu diberi balik kepada kita ke tak? Tak. Tak ada, ha? Bila dalam ini kita mau bukan hantam siapa-siapa, kita bercakap secara umum. Reality, ya. Macam mana Datuk Dr. Kalewanar tadi bagi tahu, dalam masa kempen saja ini orang semua mari. Dia nampak dia main muka. Dia mari, dia bagi beras ini semua. Sebab dia ingat kita tak ada makan beras. So dia bagi kita beras, gula, semua dia bagilah. Dia bagi. Lepas tu dia takut nak bagi duit rasuah mah. Okey, dia takkan bagi duit, dia bagi beras dalam kempen. Lepas tu dia akan duduk, dia akan pergi tengok orang sakit, dia akan rabai ni macam. Itu satu kali saja. Lepas tu orang tu mati pun dia tak nak pergi tengok. Dia tak nak pergi tengok. Okey? Dia pergi tengok ni 5 tahun satu kali, kita pun sudah bagi dia kuasa. Lepas dia dah jadi ahli parlimen, dan kalau dalam parti serasa tertentunya dia jadi ahli parlimen, dan untuk dia mendapatkan jawatan menteri tinggi. Chances tinggi. So dia sudah jadi menteri. Siapa akan bersama dia masa dia jadi menteri? Tuan-tuan tolong jawab sekarang. Rakyat. Siapa yang akan bersama dia apabila dia jadi menteri? Bos, tolong jawab bos. Tolong jawab. Kawan-kawan dia pun takkan ada dengan dia. Siapa yang akan ada dengan dia? Roni pun takkan dengan dia. Siapa yang akan ada dengan dia? Ini elit businessman, korporat yang akan bersama dia. Ini korporat businessman yang akan bersama dia, yang akan mempengaruhi fikiran dia untuk membuat dasar-dasar. Sebab itu isu lori tak boleh diselesaikan. Isu pemandu lori tidak dapat diselesaikan. Cuma kalau seorang pemandu lori, walaupun dia tak berpelajaran tinggi, tapi kita lantik dia jadi calon, kita bagi dia jadi calon bebas dan dia menang. Boleh tak dia selesaikan masalah lori, pemandu lori? Boleh. Mesti boleh. Sebab apa? Ini sudah terbukti di mana? Di India. Chief Minister Vijay. Joseph Vijay. Tak apa, kisahlah apa nama dia. Ini Vijay, saya kenal dia Vijay saja mah. Okey, Vijay. So dia dia bagi pemandu teksi jadi bukan teksi, apa itu panggil? Auto. Auto. Dia panggil itu auto punya orang jadi calon, betul ke? Betul. Dia ambil orang-orang biasa menjadi calon. Sebab dia tahu inilah orang-orang yang boleh menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Betul tak? So ini yang dipanggil politik elit versus politik rakyat. Bukan kuncu-kuncu dia akan bersama dia, tapi ini konglomerat yang akan bersama dia. Yes. Apabila konglomerat bersama dia, sebab tu itu isu 203 juta kuab sudah hilang. Inilah isu-isu konglomerat yang akan bersama dia. Ini dipanggil politik elit. Politik elit ni, inilah businessman yang akan bersama dia. So ada tak dia ada masa untuk berjumpa dengan rakyat seperti mana dalam kempen? Masa kempen ada tak dia ada masa yang sama dia habiskan dalam 2 minggu untuk kempen tu? Ada tak masa yang sama tu dia bersama rakyat sebulan sekali ke sebulan 2 kali? Takkan ada. Susah. Manifesto. Susah. Cuma setahun sekali masa Deepawali dia akan datang. Masa tahun baru Cina punya open house dia akan datang. Masa hari raya punya open house dia akan datang. Itu pun dia tak dapat jumpa semua orang dan semua rakyat nak bawa apa-apa masalah dekat dia pun susah. Sebab apa? Dia punya security UTK ni akan menghalang. Ini dia panggil politik elit, bos. So ini saya bagi gambaran kalau calon bebas menjadi ahli parlimen, dia akan faham tentang permasalahan rakyat.